Zaman kecil-kecil dulu, saya cuma tahu satu brand ni je. Brand untuk orang kata bawa makanan ke sekolah, bawa bekal. Ya betul, iaitu Tupperware. Akan tetapi lately ni ada satu brand ni dia tapau semua. Itulah brandnya yang ada kat atas warna oranye tu. Jadi tanpa membuang masa, saya akan share dengan anda semua tentang Thor Tote Box with Lid. Yang pertama, 1 liter mini tote box. Dicipta untuk membolehkan pengguna menyimpan alatan kecil seperti alat tulis, rempah-rempah maupun alatan menanam. Pereka bentuk yang hebat membolehkan bekas ini disimpan secara menimpa satu sama lain, iaitu stacking system. Jadi stacking system ini boleh menjimatkan ruang sekaligus nampak kemas tersusun mini tote box ini. 2.5 liter merupakan bekas storan yang besar sedikit daripada sebelumnya. Bagi versi 2.5 liter ini mempunyai dua bentuk yang berbeza. Yang ada di Audio Pro buat masa sekarang adalah versi yang ini. Selalunya pengguna akan menggunakan bekas ini untuk menyimpan alat elektronik seperti bateri kamera, charger brick, kabel USB, alat tulis, mainan Lego dan bermacam-macam lagi. 2.5 liter ini juga menggunakan stacking system. Tapi yang lagi best, pengguna boleh stack 1 liter mini box di atas 2.5 liter ini. Seterusnya adalah 22 liter. Saiz ini menjadi kegemaran ramai orang di dimensi yang tak besar maupun kecil. Untuk bekas 22 liter ini membolehkan ia menyesuaikan diri di dalam bonet kereta untuk pelbagai jenama. Saya pernah melihat kafe menggunakan bekas 22 liter ini untuk menyimpan biji kopi yang telah dipanggang bagi tujuan penghantaran ke kafe lain. Thor ini memang selamat digunakan kerana ianya telah mencapai tahap food grade. Aksesori tambahan seperti top lid cover ini membolehkan bekas ini menjadi meja ataupun menaik taraf bekas ini kepada penyimpanan 2 tingkat. Sungguh bijak pereka bentuk untuk Thor ini. Ramai memilih 53 liter ini kerana ianya senang dijadikan meja, tinggi pula cun-cun je dengan posisi badan dan juga kaki. Aksesori tambahan seperti divider ini membolehkan pengguna menyusun barang lebih teratur dan rapi. Untuk saiz 53 liter ini juga boleh dijadikan sebagai penyimpanan 2 tingkat hanya dengan meletakkan top lid cover pada atas divider ini. Yang paling besar untuk top box ini adalah 75 liter. Dari luaran nampak sama macam 53 liter, cuma beza tinggi saja. Tapi apa yang saya dapati, bekas 75 liter ini mempunyai bentuk base yang agak tirus sedikit berbanding 53 liter. Memang sesuai untuk dijadikan sebagai bekas penyimpanan mainan anak-anak maupun pakaian yang tidak digunakan lagi ataupun untuk tujuan berpindah rumah. Ciri-ciri kerja saya sudah tentu menjadikan Thor ini antara medium yang bagus untuk menyimpan alat elektronik jika berpindah rumah maupun ketika melakukan aktiviti outdoor. Yang terakhir ni, dia punya bentuk agak berbeza sikit daripada yang lain. Ini adalah round container. Ya, saya tahu mesti anda semua kata macam tong sampah, tapi itu terserah kepada pengguna. Saya pernah melihat orang menggunakan round container ini sebagai tempat meletak baju kotor dan juga ada dijadikan sebagai pasu. Memang serba boleh bekas penyimpanan yang dihasilkan oleh Thor ini. Jadi setelah kita lihat ke semua saiz dan juga bentuk yang dihasilkan oleh Thor ini, saya boleh katakan Thor telah membuktikan bahawa bekas penyimpanan kini tidak hanya menyimpan alatan, malah ianya boleh dijadikan sebagai medium untuk mendekorasi sesebuah ruangan. Alright, itu saja versus video pada hari ini. Jadi saya harap anda semua boleh jadikan video ini sebagai reference sebelum membuat pembelian. Terima kasih kerana dah luangkan masa untuk tonton video ini sampai habis. Jadi jumpa lagi kita dalam episod yang akan datang.